HbA1c Anda bawah 9%, tahniah. Itu diabetes yang masih terkawal. Ini 5 protokol untuk improve. Protokol 1, intermittent fasting 3 hingga 5 kali seminggu, 16/8. Ikut kajian, ia boleh turunkan HbA1c 0.3 hingga 0.8% dalam 12 minggu. Kalau tak pernah buat IF, start perlahan. Minggu 1, 12 dan beransur ke 16/8. Minta nasihat doktor kalau anda on insulin. Protokol 2, exercise campuran 3 kali seminggu. Buat resistance training campur cardio kerana itu combo terbaik. Tak tahu? YouTube search beginner resistance training. Hari lain boleh jalan, jogging atau cycling. Janji bergerak dan konsisten setiap minggu. Lebih banyak otot anda ada, lebih baik kawalan gula anda. Protokol 3, jaga pemakanan low glycemic. Nak cepat, elak nasi dan roti, dan untuk tenaga, makan buah tinggi serat seperti jambu, pear, apple hijau. Kalau tak boleh henti nasi, kurangkan 150 hingga 200 gram sehari. Setiap hidangan wajib ada protein dan sayur hijau banyak. Elak terus air manis dan jus buah. Protokol 4, tidur lebih 7 jam berkualiti dalam bilik gelap dan sejuk. Elak skrin 1 jam sebelum tidur. Protokol 5, ambil sokongan nutrisi. Diabetes anda sekarang terkawal. Itu bagus. Untuk next level, kita bagi support long term dengan Gamogen. Ambil 2 sudu besar 2 kali sehari ketika perut kosong. Konsisten untuk 90 hari dan nilai semula.